Ketua Jurulatih Selangor FC, Kem Panggon menyifatkan pasukan beliau masih belum cukup kukuh untuk mencatatkan kemenangan setiap aksi. Perkara ini disuarakan oleh Kem Panggon selepas perlawanan bertemu Melaka yang menyaksikan The Red Giants hanya mengutip satu mata di laman lawan pada Sabtu. Beliau turut menyatakan untuk berada di posisi kedua Liga musim ini Gergasi Merah harus memenangi semua perlawanan yang masih berbaki. Saya rasa kita belum cukup kuat dan mesti bekerja lebih keras. Kita sudah mencuba tetapi kadang-kadang kita tidak dapat mengatasinya. Jika kita mahu mengukuhkan kedudukan di tempat kedua. Aksi seperti ini kita perlu menang, kata Kem Panggon ketika sidang media selepas perlawanan bertemu Melaka pada Sabtu. Malaysia kini menghampiri kedudukan Vietnam menjelang aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027. Skuad kendalian Peter Klamovski mencatatkan peningkatan mendadak setelah aksi cemerlang yang ditampilkan pada tahun 2025. Harimau Malaya kini menghuni tangga teratas kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027 dengan 15 mata, 3 mata meninggalkan Vietnam pada kedudukan kedua. Kemas kini ranking FIFA juga menyaksikan Malaysia melonjak ke kedudukan 121 dunia dengan 1145 mata. Menjadi pasukan ketiga terbaik di Asia Tenggara selepas Thailand, 96, dan Vietnam, 108. Pasukan kebangsaan mencatatkan peningkatan sekitar 11 anak tangga sejak awal 2025, dengan kedudukan pada Januari 2025 menyaksikan Malaysia menduduki tangga ke-132 dunia. Sementara itu, Vietnam mengalami kejatuhan ranking FIFA berdasarkan kemas kini semasa setelah berada pada tangga ke-108 dunia dengan 1189 mata. Pemain sayap Johor Darul Tazim, JDT, Manuel Hidalgo mengakui tidak sabar mewakili Harimau Malaya. Wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azab memaklumkan impian Hidalgo menyarung jersey Malaysia semakin hampir menjadi kenyataan. Ini kerana selepas 4 April ini, bekas pemain sayap Sri Pahang FC itu melepasi syarat naturalisasi yang diperlukan untuk mewakili Harimau Malaya. Hidalgo mengakui sudah tidak sabar melihat perkara tersebut menjadi kenyataan. Saya tak sabar, saya tak boleh tunggu. Ianya merupakan satu penghormatan untuk menjadi skuad kebangsaan negara ini. Mereka membuka pintu kepada saya pada tahun 2021 semasa saya berusia 20 tahun, katanya selepas perlawanan menentang Penang FC.